Hai semua, hari ini saya ingin kongsikan proses untuk penjagaan bahagian bawah belakang. Sakit bawah belakang adalah masalah yang agak biasa berlaku. Bukan sahaja menjejaskan kualiti hidup kita, malah mengehatkan aktiviti harian dan kecekapan kerja kita. Apabila sakit bawah belakang berlaku, kita mungkin tidak dapat membongkok atau memulas badan kita dengan bebas. Secara keseluruhan, kesakitan ini boleh menjejaskan mood dan tidur kita yang membawa kepada ketidakselesaan yang berterusan. Mari teroka kaedah penjagaan bahagian bawah belakang untuk kesihatan yang lebih baik. Berikut adalah langkah-langkah bahagian bawah belakang. Langkah pertama, merangsang meridian Du 10 minit. Kita letakkan elektrod putih pada titik Yaoshu yang terletak pada hiatus sacrum dan elektrod hitam diletakkan di titik Mingmen yang terletak betul-betul di belakang pusat kita. Fungsi utama titik Yaoshu adalah untuk menghilangkan kesejukan, manakala titik Mingmen membantu meningkatkan kecergasan dalam badan kita. Semasa prosedur, kita dapat lihat pinggang akan tenggelam ke bawah, manakala punggung naik. Kesan prosedur secara beransur-ansur akan merebak ke kawasan perut, selangkangan, paha, betis dan jari kaki. Semua ini adalah normal. Langkah 2. Nyah sekat meridian Du dan meridian pundi kencing 5 minit. Mula-mula, kita akan melalui meridian Du dari Dazui ke Yaoshu. Kita gerakkan perlahan-lahan ke bawah. Ulang 3 kali. Kemudian, dengan menggunakan dua elektrod sebelah menyebelah, kita akan bermula dari sisi Dazui dan memanjang ke bawah sepanjang meridian pundi kencing. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Ini membantu mengawal keseimbangan sistem imun badan. Sepanjang prosedur, pelanggan kita mungkin rasa kehangatan di seluruh badan. Langkah 3. Tetapkan acupoint selama 5 minit. Pertama, letakkan elektrod putih pada titik Yaoshu dan elektrod hitam pada titik Zhuanshu. Titik Zhuanshu terletak dalam lekuk di bawah proses spina vertebra lumbar pertama. Fungsi utamanya adalah untuk membantu kita menstabilkan pemulihan tulang belakang lumbar dan melonggarkan otot pinggang. Seterusnya, kita menetapkan acupoint elektrod hitam pada Yao Yang Guan. Yao Yang Guan terletak di bawah titik Mingmen kita. Ia boleh membantu memperbaiki keseluruhan sakit belakang kaki, siatika dan masalah buasir. Kemudian, cari titik Shenshu kita. Titik Shenshu adalah 1.5 inci dari Mingmen kita. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kestabilan dan kekuatan otot pinggang kita serta untuk menyihatkan buah pinggang. Seterusnya, letakkan kedua-dua elektrod pada titik Weizong. Weizong terletak betul-betul di belakang lutut. Kawasan ini terdedah kepada lembapan yang boleh menyebabkan sakit lutut, keradangan, bunyi meletup sendi dan kesukaran untuk berdiri. Langkah terakhir, melegakan kawasan bahagian bawah 5 minit. Pertama, gerakkan kedua-dua elektrod di antara tulang belakang lumbar dan pelvis dari atas ke bawah. Ulang setiap pergerakan sebanyak 3 kali.
Kemudian kita gerakkan dua elektrod dari kawasan tulang belakang ke punggung. Ulang 3 kali. Akhirnya, kita melegakan kawasan daimai dengan menggerakkan kedua elektrod secara mendata di kedua sisi pinggang. Dengan ini, selesailah prosedur penjagaan belakang bawah. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi kami. Terima kasih kerana menonton. Bye.